Cara lipat fly sheet. Fly sheet Hutan King ni bapak besar. Hari ni tips aku nak share. Fly sheet ni kan 6x4 tau. 6x4 bapak. Sebelum tu kemas-kemas sikit dulu fly sheet biar bersepar jap. Ni aku share cara aku lipat fly. Mula-mula dua-dua orang tarik tali bahagian tulang ni kali 4 ni, so 2 meter lah tinggi dia. Kemudian seorang hantar bahagian tali tulang dia kepada member yang satu lagi dan dia akan berpatah balik mencari titik tengah. Sekarang bahagian tengah aku dah dapat. Aku hantar lagi bahagian tengah dekat dia. Dan aku mencari bahagian tengah. Yang aku pegang ni, aku bagi lagi kat dia. So roughly bahagian tulang kat atas, bahagian bawah ni dia terbuka. Okay, roughly tadi ni bahagian tulang, itu bahagian bawah dia. Kenapa kita buat gini? Supaya ni geng, bila kita lipat, angin dia senang keluar. Biasa nak melipat fly ni bukan main berkembung-kembung lagi kan. Jadi macam sekarang ni boleh lipat dengan jayanya, dengan mudahnya. Pada bahagian hujung ni, kalau kita bungkuskan terus, dia akan jadi buruk lah. Jadi apa biasa aku buat, tak apa, buang sikit angin. Aku lipat sikit, biar kemas. Lipat lagi, kawinkan supaya bentuk dia kemas. Lepas tu takkan nak ajar lagi. Dengan kerjasama, kita sumbatlah dalam beg. Terima kasih fly sheet daripada Hutan King. Dapatlah aku buat demo akhirnya. Semoga bermanfaat.